Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPJN Peneraju Pendidikan Kecemerlangan Guru Bertaraf Dunia dan salam IPJ KIK di hati. Nama diberi Nur Akhliya Atisha binti Muhammad Nasir dari kelas PPS 38. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberikan peluang untuk membentangkan tugasan individu GKKO 1062 yang bertajuk Guru Kompeten Digital dalam Menjana Co-Curriculum yang Dinamik. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan 5 dasar pelaksanaan kegiatan co-curriculum di sekolah, menjelaskan kepentingan pelaksanaannya serta menghubungkaitkan setiap dasar dengan peranan guru yang kompeten digital dalam memastikan pengurusan co-curriculum dapat dilaksanakan secara lebih sistematik, inovatif dan juga berkesan. Co-curriculum ialah sebahagian daripada kurikulum yang wajib dilaksanakan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahawa co-curriculum bukanlah sekadar aktiviti semata-mata atau aktiviti mengisi masa lapang. Sebaliknya, merupakan satu komponen pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sama penting dengan kurikulum akademik. Secara umumnya, co-curriculum merangkumi 3 komponen utama iaitu badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Melalui ketiga-tiga komponen ini, murid berpeluang mengembangkan bakat, membina sasiah diri, meningkatkan kemahiran kepimpinan, memupuk semangat kerjasama dan mengamalkan nilai-nilai murni. Selain itu, saya akan menerangkan pula matlamat pelaksanaan co-curriculum di sekolah. Secara umumnya, matlamat utama co-curriculum adalah untuk melahirkan murid yang berkembang secara menyeluruh selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik tetapi turut memberi penekanan terhadap pembentukan sasiah, akhlak, disiplin, kemahiran sosial dan kepimpinan. Antara matlamat utama co-curriculum termasuklah yang pertama, mengembangkan potensi murid secara holistik. Setiap murid mempunyai bakat dan kebolehan yang berbeza. Ada yang cemerlang dalam bidang kepimpinan, sukan, seni, muzik atau inovasi. Co-curriculum menjadi platform untuk murid mengenal pasti dan mengembangkan potensi tersebut. Kedua, membentuk sasiah dan nilai murni. Melalui aktiviti co-curriculum, murid belajar menghormati orang lain, bekerjasama dalam kumpulan, mematuhi peraturan serta bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan. Ketiga, memupuk semangat perpaduan. Aktiviti co-curriculum ini dapat menghimpunkan murid daripada pelbagai kaum, agama dan juga latar belakang. Melalui penglibatan bersama dalam sesuatu program, murid dapat belajar, menghargai kepelbagaian budaya dan juga membina hubungan yang harmoni. Pada pandangan saya, matlamat co-curriculum ini masih relevan walaupun dalam dunia pendidikan mengalami perubahan pesat akibat perkembangan teknologi. Apa yang berubah hanyalah kaedah pelaksanaannya. Jika dahulu aktiviti ini dijalankan secara manual, kini guru boleh memanfaatkan pelbagai platform digital untuk menjadikan co-curriculum lebih menarik, fleksibel dan juga berkesan. Kejayaan pelaksanaan co-curriculum tidak akan dapat dicapai tanpa komitmen seorang guru. Guru merupakan individu yang bertanggungjawab merancang, melaksanakan, memantau dan menilai setiap aktiviti co-curriculum. Antara peranan utama guru ialah sebagai perancang program. Hal ini dikatakan demikian kerana guru perlu menyediakan takvim tahunan, merancang aktiviti, menetapkan objektif serta memastikan setiap program selaras dengan dasar dan garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu, guru juga bertindak sebagai pembimbing dan juga fasilitator. Guru bukan sahaja menyampaikan arahan, malah membimbing murid supaya dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan keyakinan serta membina kemahiran kepimpinan. Guru juga berperanan sebagai pemantau dan penilai. Mereka perlu merekod kehadiran murid, menilai tahap penglibatan serta menyediakan laporan aktiviti. Maklumat ini penting sebagai tujuan kepada pentaksiran PAJSK dan penambahbaikan program pada masa hadapan. Dalam era digital ini, peranan guru menjadi semakin mencabar. Oleh itu, guru perlu memiliki kompetensi digital. Guru yang mempunyai kompetensi digital mampu menggunakan pelbagai aplikasi seperti Google Forms untuk pendaftaran ahli, Google Drive untuk penyimpanan dokumen, Canva bagi menghasilkan bahan promosi, Google Calendar sebagai
produk penyusunan jadual serta PAJSK bagi merekod pencapaian murid secara sistematik. Setelah memahami maksud co-curriculum, matlamat pelaksanaannya dan peranan guru dalam menjayakan aktiviti co-curriculum, kita dapat melihat bahawa co-curriculum ini merupakan satu komponen sangat penting dalam sistem pendidikan negara. Saya akan menghuraikan 5 dasar pelaksanaan kegiatan co-curriculum di sekolah. Bermula dengan dasar yang pertama, iaitu kegiatan co-curriculum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan serta menilai kepentingannya dalam melahirkan murid yang holistik dan berdaya saing. Baiklah, saya akan menerangkan satu persatu mengenai dasar yang pertama, iaitu kegiatan co-curriculum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Dasar ini merupakan asas kepada pelaksanaan co-curriculum di semua sekolah di Malaysia. Tanpa dasar ini, co-curriculum mungkin hanya dianggap sebagai aktiviti sampingan atau aktiviti mengisi masa lapang. Namun begitu, melalui dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, co-curriculum diberikan kedudukan yang sama penting dengan kurikulum akademik. Dari sudut perundangan, dasar ini disokong oleh Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550 yang memperuntukkan bahawa kurikulum kebangsaan hendaklah dilaksanakan di semua sekolah. Seterusnya, peraturan-peraturan pendidikan iaitu kurikulum kebangsaan 1997 khususnya peraturan 2 mentakdirkan bahawa co-curriculum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang merangkumi penyertaan dalam badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Maksud dasar ini ialah setiap sekolah tidak boleh menganggap co-curriculum sebagai aktiviti tambahan semata-mata. Sebaliknya, co-curriculum ini merupakan satu komponen rasmi dalam sistem pendidikan negara yang perlu dirancang, dilaksanakan dan dinilai secara sistematik sama ada seperti dalam mata pelajaran akademik. Jika kita melihat tujuan dasar ini, jelas bahawa kerajaan ingin memastikan pembangunan murid berlaku secara menyeluruh. Murid bukan sahaja perlu menguasai ilmu pengetahuan, malah perlu mempunyai kemahiran insaniah seperti kepimpinan, komunikasi, kerjasama, disiplin, kreativiti dan penyelesaian masalah. Semua kemahiran ini sukar dibentuk jika hanya melalui pembelajaran di dalam bilik darjah semata-mata. Sebagai contoh, seorang murid mungkin memperoleh keputusan yang cemerlang dalam akademik. Namun begitu, jika murid tersebut tidak mampu berkomunikasi dengan baik, tidak berani memimpin atau tidak tahu bekerjasama dalam kumpulan, maka perkembangan dirinya belum seimbang. Oleh sebab itu, co-curriculum diwujudkan sebagai satu pelengkap kepada pendidikan akademik. Pada pandangan saya, dasar ini sangatlah relevan sehingga hari ini kerana dunia pekerjaan pada masa kini bukan hanya menilai kepada pencapaian akademik sahaja tetapi turut melihat kemahiran kepimpinan, komunikasi, kreativiti dan juga kebolehan bekerja dalam pasukan. Semua kemahiran tersebut boleh dipupuk melalui aktiviti co-curriculum. Selain itu, dasar ini juga menyokong hasrat falsafah pendidikan kebangsaan iaitu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Hal ini bermaksud co-curriculum memainkan peranan penting dalam memastikan matlamat pendidikan negara dapat dicapai. Dari aspek pelaksanaan di sekolah pula, dasar ini dapat dilihat apabila setiap sekolah menyediakan takwim co-curriculum tahunan, melaksanakan perjumpaan mingguan dan menganjurkan pelbagai program seperti hari co-curriculum, perkemahan, pertandingan inovasi, kejohanan sukan dan program khidmat masyarakat. Dalam era digital ini, dasar ini menjadi lebih bermakna apabila guru mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan co-curriculum. Misalnya, seorang guru boleh menggunakan Google Classroom untuk berkongsi bahan aktiviti, Canva bagi menghasilkan poster digital dan juga Google Drive untuk menyimpan dokumentasi dan PAJSK untuk merekod pencapaian murid secara sistematik. Penggunaan teknologi ini bukan sahaja menjimatkan masa, malah memudahkan komunikasi antara guru dan murid serta ibu bapa. Sebagai contoh, maklumat mengenai pertandingan atau aktiviti co-curriculum dapat disampaikan dengan cepat melalui platform digital tanpa perlu bergantung kepada surat bercetak semata-mata. Jadi, dasar ini membuktikan bahawa co-curriculum ini sebenarnya merupakan komponen penting dalam kurikulum kebangsaan. Pelaksanaannya ini bukan sekadar melengkapkan proses pembelajaran akademik, malah membantu melahirkan murid yang seimbang, berdaya saing dan mempunyai kemahiran abad ke-21.
Jadi, saya berpendapat bahawa penguasaan kompetensi digital oleh guru akan menjadikan pelaksanaan dasar ini lebih efektif dan selaras dengan keperluan pendidikan masa. Seterusnya, saya akan menghuraikan dasar yang kedua pula, iaitu penyertaan murid dalam kegiatan co-curriculum adalah wajib. Dasar ini menegaskan bahawa semua murid yang belajar di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan diwajibkan menyertai aktiviti co-curriculum. Dasar ini disokong oleh Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1 tahun 1985 yang menegaskan bahawa penyertaan murid dalam co-curriculum adalah wajib sebagai sebahagian daripada proses pendidikan. Jadi, melalui dasar ini, setiap murid perlu menyertai 3 komponen utama co-curriculum, iaitu 1 badan unit beruniform, 1 kelab atau persatuan dan 1 sukan atau permainan. Penyertaan ini bukan sekadar memenuhi syarat persekolahan, malah bertujuan memberikan peluang kepada setiap murid untuk mengembangkan potensi diri mereka. Persoalannya, mengapa penyertaan murid ini diwajibkan? Pada pandangan saya, jika penyertaan hanya bersifat sukarela, kemungkinan besar hanya murid yang aktif atau berbakat sahaja akan menyertai co-curriculum. Akibatnya, ramai murid akan kehilangan peluang untuk mengembangkan kemahiran baharu, membina keyakinan diri dan meningkatkan pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah. Oleh itu, dasar ini diwujudkan bagi memastikan setiap murid mendapat peluang yang sama tanpa mengira latar belakang keluarga, tahap akademik, kaum atau jantina. Selain itu, dasar ini juga membantu guru mengenal pasti bakat murid dalam pelbagai bidang. Sebagai contoh, seorang murid yang sederhana dalam akademik mungkin mempunyai bakat yang luar biasa dalam bidang sukan, seni, muzik atau kepimpinan. Melalui penyertaan wajib ini, potensi tersebut dapat dikenalpasti dan dikembangkan dengan lebih meluas. Saya juga berpendapat bahawa dasar ini membantu meningkatkan keyakinan diri murid. Apabila murid diberi peluang menjadi pengerusi kelab, ketua pasukan atau pengawas, perkhemahan, mereka belajar membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan memimpin rakan-rakan. Pengalaman seperti ini sememangnya sangat bernilai apabila mereka melanjutkan pelajaran atau memasuki alam pekerjaan sekelab. Dari sudut pelaksanaan di sekolah pula, setiap murid akan mendaftar dalam ketiga-tiga komponen co-curriculum pada awal tahun. Guru penasihat akan merekod kehadiran, penglibatan jawatan yang disandang dan pencapaian murid dalam sistem PAJSK. Dalam konteks guru komponen digital, pelaksanaan dasar ini menjadi lebih mudah melalui penggunaan teknologi. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan Google Form untuk pendaftaran ahli, kod QR untuk merekod kehadiran, Telegram ataupun WhatsApp untuk menyampaikan maklumat aktiviti dan PAJSK bagi merekod markah co-curriculum secara sistematik. Dasar penyertaan murid yang wajib memastikan tiada murid tercicir daripada menikmati manfaat co-curriculum. Dengan sokongan guru yang kompeten digital, pelaksanaan dasar ini dapat dilaksanakan melalui pengurusan yang lebih cekap, komunikasi yang lebih berkesan dan melalui aktiviti yang lebih menarik. Seterusnya, saya akan menghuraikan dasar yang ketiga, iaitu penyertaan semua guru dalam kegiatan co-curriculum adalah wajib. Dasar ini menegaskan bahawa setiap guru di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan diwajibkan melibatkan diri dalam pengurusan dan pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Dasar ini berlandaskan kepada Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1 tahun 1985 yang menjelaskan bahawa penglibatan guru dalam co-curriculum merupakan sebahagian daripada tanggungjawab profesional seorang pendidik. Hal ini bermaksud tugas guru bukan sahaja mengajar di dalam bilik darjah, malah turut membimbing perkembangan murid melalui pelbagai aktiviti di luar bilik darjah. Melalui dasar ini, semua guru boleh dilantik sebagai guru penasihat kelab dan persatuan, jurulatih sukan dan permainan, pemimpin badan beruniform, pengurus pasukan atau penyelaras program co-curriculum. Dengan kata lain, setiap guru mempunyai tanggungjawab tersendiri untuk menyumbang kepakaran mereka dan pengalaman masing-masing bagi memastikan co-curriculum dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sekalian, persoalannya, mengapakah penyertaan semua guru ini diwajibkan? Pada perspektif saya, co-curriculum ini tidak akan mencapai matlamatnya jika hanya bergantung kepada beberapa orang guru sahaja. Sekiranya hanya guru tertentu yang aktif mengendalikan aktiviti, mereka akan menghadapi beban tugas yang sangat tinggi sehingga boleh menjejaskan kualiti perancangan dan pelaksanaan program. Dalam jangka masa yang panjang, keadaan ini juga boleh menyebabkan guru berasa terbeban dan kurang bermotivasi. Oleh sebab itu, dasar ini diwujudkan bagi memastikan setiap guru berkongsi tanggungjawab secara adil. Apabila semua guru memainkan peranan masing-masing, pengurusan co-curriculum ini menjadi lebih tersusun, sistematik dan berkesan.
Setiap unit juga mempunyai guru pembimbing yang dapat memberi perhatian sepenuhnya kepada perkembangan murid. Dapat bahawa dasar ini membuktikan co-curriculum bukan sekadar aktiviti sampingan tetapi merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan negara. Hal ini kerana banyak nilai murni seperti disiplin, kepimpinan, kerjasama, komunikasi dan semangat patriotisme lebih mudah diterapkan melalui aktiviti co-curriculum berbanding pembelajaran di dalam kelas. Jika kita perhatikan, seseorang murid mungkin tidak akan menonjol dalam akademik, namun melalui co-curriculum, mereka mungkin mempunyai bakat sebagai ketua pasukan, pengacara majlis, pemain sukan cemerlang ataupun pemimpin badan beruniform. Oleh itu, peranan guru sangat penting untuk mengenal pasti potensi ini dapat membantu murid mengembangkannya. Daripada aspek kepentingan, dasar ini memberikan banyak manfaat kepada sekolah. Pertama, dasar ini memastikan setiap unit co-curriculum mempunyai guru pembimbing yang bertanggungjawab. Dengan adanya guru penasihat, setiap aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik dan berjalan mengikut takwim sekolah yang telah dirancang. Kedua, dasar ini menegaskan keberkesanan pengurusan co-curriculum. Pembagian tugas yang seimbang membolehkan guru bekerjasama merancang program yang lebih berkualiti. Kesannya, aktiviti dapat dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan tanpa bergantung kepada beberapa orang guru. Ketiga, dasar ini memastikan keselamatan murid sentiasa menjadi keutamaan. Kehadiran guru semasa latihan, pertandingan ataupun perkemahan membolehkan sebarang risiko dikenal pasti lebih awal dan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku kecemasan. Keempat, penglibatan guru secara aktif dapat membantu membentuk sahsiah dan kepimpinan murid. Murid akan melihat guru sebagai contoh teladan dari segi disiplin, amanah, kerjasama, komunikasi dan semangat bekerjasama. Nilai-nilai ini sebenarnya sukar dipupuk hanya melalui pembelajaran teori di dalam kelas sahaja. Dalam era pendidikan digital hari ini, pelaksanaan dasar ini menjadi lebih cekap apabila guru memiliki kompetensi digital. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan Google Meet atau Microsoft Teams untuk mengadakan mesyuarat jawatan kuasa secara dalam talian. Dokumen seperti minit mesyuarat, laporan aktiviti, jadual latihan dan juga kertas kerja pula boleh disimpan di dalam Google Drive supaya mudah diakses oleh semua guru pada bila-bila masa. Selain itu, guru juga boleh menggunakan Canva untuk menghasilkan poster digital, sijil penghargaan, infografik dan bahan promosi aktiviti co-curriculum yang lebih kreatif. Guru juga boleh menggunakan Google Forms untuk pendaftaran ahli, Google Sheets bagi merekod kehadiran dan WhatsApp ataupun Telegram untuk menyampaikan maklumat kepada murid serta ibu bapa dengan lebih cepat dan berkesan. Jadi, penggunaan teknologi digital ini bukan sahaja menjimatkan masa, malah dapat meningkatkan lagi kecekapan pengurusan, menggunakan penggunaan kertas serta memastikan semua maklumat co-curriculum disimpan secara lebih sistematik dan selamat. Dasar pelaksanaan semua guru dalam kegiatan co-curriculum ini dapat memastikan setiap program dilaksanakan secara tersusun, selamat dan berkualiti. Dengan sokongan guru yang kompeten digital, pengurusan co-curriculum akan menjadi lebih efisien, komunikasi menjadi lebih lancar dan pengalaman pembelajaran murid menjadi lebih bermakna. Terusnya, saya akan menghuraikan dasar yang keempat, iaitu pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Dasar ini menegaskan bahawa setiap kegiatan co-curriculum hendaklah dirancang dan dilaksanakan secara sistematik sebagai lanjutan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah. Dasar ini berlandaskan Peraturan 2, Peraturan Pendidikan iaitu Kurikulum Kebangsaan 1997 serta Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 2 tahun 2007 yang menetapkan peruntukan waktu bagi pelaksanaan kegiatan co-curriculum di sekolah. Persoalannya, mengapakah pelaksanaan co-curriculum ini perlu dirancang secara sistematik? Pandangan saya, sesuatu program yang dirancang dengan baik mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Sebaliknya, jika aktiviti dilaksanakan tanpa perancangan yang rapi, pelbagai masalah boleh berlaku seperti pertindihan jadual, pembaziran masa, kekurangan peralatan, penyertaan murid yang rendah serta objektif program yang gagal dicapai. Oleh sebab itu, dasar ini diwujudkan bagi memastikan setiap aktiviti mempunyai hala tuju yang jelas. Guru dapat mengetahui apa yang ingin dicapai, murid dapat memahami peranan mereka, manakala pihak pentadbir pula dapat memantau pelaksanaan program dengan lebih berkesan. Hadirin sekalian, dalam melaksanakan dasar ini, guru ini perlu bijak memainkan peranan yang sangat penting.
Guru berperanan menyediakan takvim tahunan ko-kurikulum, merancang jadual aktiviti mingguan, menyediakan kertas kerja program, menyelaras penggunaan peralatan, mengurus penyertaan murid serta menyediakan laporan selepas program selesai. Daripada aspek kepentingan, dasar ini memberikan pelbagai manfaat kepada sekolah. Pertama, dasar ini memastikan setiap aktiviti ko-kurikulum dapat dilaksanakan secara terancang dan tersusun. Semua pihak mengetahui tanggungjawab masing-masing sekaligus dapat mengurangkan kekeliruan semasa pelaksanaan program. Kedua, dasar ini meningkatkan lagi keberkesanan program. Apabila setiap aktiviti mempunyai objektif, kaedah pelaksanaan dan penilaian yang jelas, seseorang guru itu dapat memastikan setiap program benar-benar memberi impak kepada perkembangan murid, bukannya sekadar melaksanakan aktiviti untuk memenuhi jadual sekolah. Ketiga, dasar ini memudahkan proses pemantauan dan penilaian. Pihak pentadbir boleh menilai keberkesanan sesuatu program melalui laporan, dokumentasi dan juga maklum balas yang dikumpulkan. Penilaian ini penting bagi mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan juga cadangan penambahbaikan untuk program pada masa hadapan. Keempat, dasar ini membantu guru menjamin keselamatan murid sepanjang aktiviti dijalankan. Dengan adanya perancangan yang teliti, guru dapat mengenal pasti risiko lebih awal serta menyediakan langkah pencegahan yang lebih sesuai. Hal ini kerana keselamatan murid merupakan keutamaan dalam setiap aktiviti ko-kurikulum yang dijalankan di sekolah. Dalam era pendidikan digital, pelaksanaan dasar ini menjadi lebih mudah melalui penggunaan teknologi. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan Google Calendar untuk menyediakan takwim tahunan dan menetapkan jadual aktiviti supaya tidak berlaku pertindihan program. Google Spreadsheet pula boleh digunakan bagi merekod kehadiran murid, menyusun jadual serta tugas guru dan memantau perkembangan aktiviti secara sistematik. Bagi saya, penggunaan teknologi digital ini bukan sahaja menjadikan pengurusan ko-kurikulum lebih cekap, malah membantu mengurangkan penggunaan kertas, mempercepatkan urusan dokumentasi serta memastikan semua maklumat dapat disimpan dengan lebih selamat dan sistematik. Jelaslah bahawa pelaksanaan kegiatan ko-kurikulum yang sistematik mampu menjadikan setiap program lebih berkualiti, terancang dan juga berkesan. Dengan adanya sokongan guru yang kompeten digital, proses perancangan pelaksanaan dan juga pemantauan serta dokumentasi dapat dijalankan dengan lebih efisien. Akhirnya, ko-kurikulum ini bukan sahaja menjadi pelengkap kepada pembelajaran di dalam bilik darjah, malah dapat menjadi medium dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi ilmu, kemahiran sasiah dan juga kepimpinan selaras dengan aspirasi pendidikan negara. Saya akan menghuraikan dasar yang terakhir, iaitu dasar yang kelima, penyertaan beramai-ramai dalam kegiatan ko-kurikulum. Dasar ini menegaskan bahawa pelaksanaan ko-kurikulum hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa sebarang diskriminasi kaum, agama, jantina maupun tahap pencapaian akademik. Dasar ini berlandaskan kepada Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 17 tahun 2000 yang menekankan bahawa setiap murid berhak diberi peluang yang sama untuk melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum tanpa sebarang pengecualian. Melalui dasar ini, ko-kurikulum dapat dilaksanakan secara inklusif di mana semua murid digalakkan untuk mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang disediakan oleh pihak sekolah. Matlamat utama dasar ini adalah untuk memastikan tiada murid yang tercicir daripada mendapat manfaat pendidikan melalui aktiviti ko-kurikulum. Persoalan yang timbul di sini, mengapakah penyertaan beramai-ramai ini juga sangat penting dalam aktiviti ko-kurikulum? Pada pandangan saya, jika ko-kurikulum ini hanya dilaksanakan ataupun disertai oleh golongan murid yang tertentu sahaja, maka peluang pembelajaran tidak akan diagihkan secara sama rata. Murid yang kurang aktif ataupun kurang yakin mungkin akan terus ketinggalan dan tidak berpeluang untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Oleh itu, dasar ini diwujudkan bagi memastikan setiap murid tanpa mengira latar belakang diberi peluang untuk melibatkan dirilah secara aktif. Hal ini secara tidak langsung dapat menyokong konsep pendidikan inklusif yang menekankan kesaksamaan peluang kepada semua murid. Saya juga berpendapat bahawa dasar ini sangat penting dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Apabila murid daripada pelbagai kaum, agama dan juga latar belakang bekerjasama dalam satu aktiviti, mereka akan belajar untuk saling menghormati, memahami perbezaan serta membina hubungan lebih erat. Dari sudut pelaksanaan di sekolah, dasar ini dapat dilihat melalui penganjuran pelbagai program berskala besar seperti Hari Ko-Kurikulum, Karnival Sukan, perkhidmatan serta program khidmat masyarakat.
Program-program ini melibatkan penyertaan menyeluruh daripada semua murid tanpa pengecualian. Daripada aspek kepentingan dasar ini memberikan banyak manfaat kepada sekolah dan juga murid. Pertama, dasar ini dapat meningkatkan perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid. Apabila murid daripada pelbagai latar belakang bekerjasama dalam satu aktiviti, mereka akan lebih mudah membina persefahaman dan juga semangat kebersamaan. Kedua, dasar ini menggalakkan kerjasama antara murid. Aktiviti berkumpulan seperti perkemahan ataupun program khidmat masyarakat memerlukan komunikasi, toleransi dan juga kerjasama yang tinggi untuk mencapai objektif program. Ketiga, dasar ini mewujudkan persekitaran yang positif dalam sekolah dan juga lebih inklusiflah. Setiap murid dapat merasakan bahawa mereka ni dihargai dan juga diberi peluang yang sama rata untuk menyertai aktiviti sekolah tanpa sebarang diskriminasi. Dalam konteks pendidikan masa kini, pelaksanaan dasar ini turut diperkukuhkan melalui penggunaan teknologi digital oleh guru yang kompeten digital. Misalnya, guru boleh menggunakan Padlet sebagai platform untuk pelibatan murid secara interaktif di mana semua murid itu dapat berkongsi idea, gambar dan refleksi aktiviti. Microsoft Teams pula boleh digunakan untuk pengurusan kumpulan, komunikasi dan juga penyelarasan tugasan sebelum atau selepas sesuatu program dijalankan. Jika dilihat secara total, saya berpendapat bahawa dasar penyertaan beramai-ramai ini sangat penting dalam memastikan co-curriculum benar-benar berfungsi sebagai platform pembangunan holistik murid. Tanpa penyertaan menyeluruh, co-curriculum mungkin hanya memberi manfaat kepada kumpulan murid tertentu sahaja, sedangkan matlamat sebenar pendidikan adalah untuk melahirkan semua murid yang seimbang dan harmonis. Kesimpulannya, dasar ini memastikan co-curriculum menjadi medium yang inklusif, adil dan menyentuh. Dengan sokongan guru yang kreatif serta kompeten digital, penyertaan murid dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih menarik, berkesan dan juga sistematik. Akhirnya, co-curriculum ini bukan sahaja memupuk perpaduan, malah dapat membentuk jati diri, kepimpinan dan juga potensi setiap murid tanpa Seterusnya, saya akan menguraikan secara umum tentang kepentingan pelaksanaan co-curriculum dalam sistem pendidikan di sekolah. Secara asasnya, co-curriculum ini merupakan komponen penting dalam pendidikan yang dilaksanakan di luar bilik darjah, tetapi ia masih berkait rapat dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Walaupun co-curriculum sering dianggap sebagai aktiviti tambahan, hakikatnya ia mempunyai impak yang sangat besar terhadap perkembangan murid secara menyeluruh. Antara kepentingan utama pelaksanaan co-curriculum ialah membentuk perkembangan holistik murid, iaitu perkembangan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Dalam bilik darjah, murid mungkin lebih banyak memberi tumpuan kepada akademik. Namun, melalui co-curriculum, murid berpeluang mengembangkan lagi kemahiran lain seperti kepimpinan, komunikasi, disiplin dan juga keyakinan diri. Sebagai contoh yang boleh kita lihat, seorang murid yang aktif dalam badan beruniform akan belajar tentang disiplin, ketepatan masa dan kerja secara berpasukan melalui aktiviti seperti kawat kaki ataupun perkhemahan. Pengalaman seperti ini tidak dapat diperoleh secara sepenuhnya melalui pembelajaran teori di dalam kelas. Di samping itu, co-curriculum juga penting dalam membentuk sasiah dan juga jati diri murid. Aktiviti seperti program khidmat masyarakat, kem kepimpinan dan juga aktiviti kesukarelawanan dapat membantu murid memahami nilai murni seperti tanggungjawab, empati, tolong-menolong dan juga hormat menghormati. Nilai-nilai ini secara tidak langsung sangat penting dalam membentuk generasi yang berakhlak dan juga beretika. Di samping itu, co-curriculum juga berperanan dalam mengenal pasti dan mengembangkan lagi bakat serta potensi murid. Tidak semua murid cemerlang dalam akademik, namun ada murid yang mempunyai kebolehan dan juga keupayaan dalam bidang sukan, seni, muzik, pertuturan ataupun kepimpinan. Melalui penyertaan dalam co-curriculum, bakat ini dapat dicongkil dan diperkembangkan dengan lebih sistematik. Misalnya, seorang murid yang pendiam di dalam kelas mungkin menjadi sangat aktif dan berkeyakinan tinggi apabila menjadi pengacara majlis atau pemimpin dalam kelab sekolah. Hal ini menunjukkan bahawa co-curriculum memberi ruang kepada murid untuk menunjukkan potensi sebenar mereka. Lain daripada itu, bagi sudut sekolah pula, pelaksanaan co-curriculum yang berkesan dapat meningkatkan imej dan kecemerlangan institusi pendidikan.
Sekolah yang aktif dalam co-curriculum biasanya lebih dikenali melalui pencapaian sukan, kejayaan pertandingan serta penglibatan murid dalam pelbagai program peringkat daerah, negeri maupun kebangsaan. Hal ini bukan sahaja meningkatkan reputasi sekolah, malah memberi motivasi kepada murid dan guru untuk terus aktif dan berusaha bagi mencapai kecemerlangan dalam bidang masing-masing. Selain itu, co-curriculum juga dapat membantu mengurangkan masalah disiplin dalam kalangan murid. Apabila murid ini terlibat secara aktif dalam aktiviti yang berfaedah, mereka ni lebih mempunyai masa yang lebih terisi dan dengan aktiviti yang lebih positif. Hal ini dapat mengurangkan risiko penglibatan dalam gejala negatif seperti ponteng, vandalisme atau salah laku disiplin. Dalam konteks pendidikan moden, co-curriculum juga memainkan peranan yang sangat penting bagi membentuk murid yang bersedia menghadapi cabaran dunia digital dan globalisasi. Aktiviti co-curriculum kini tidak lagi terhad kepada aktiviti fizikal sahaja, malah turut melibatkan penggunaan teknologi seperti pembentanan digital, pengurusan projek dalam talian dan juga komunikasi secara dalam talian. Sekali setelah saya menghuraikan dan juga menjelaskan beberapa dasar utama pelaksanaan co-curriculum di sekolah, dapatlah kita simpulkan bahawa co-curriculum merupakan satu komponen pendidikan yang sangat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sistem pendidikan negara. Oleh itu, jelaslah bahawa pelaksanaan co-curriculum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi satu sistem yang saling melengkapi antara satu sama lain. Dalam konteks pendidikan masa kini, pelaksanaan co-curriculum juga semakin diperkukuhkan dengan penggunaan teknologi digital. Guru yang kompeten digital bukan sahaja memudahkan pengurusan aktiviti, malah menjadikan pelaksanaan co-curriculum lebih efisien, menarik dan relevan dengan perkembangan semasa. Hal ini membuktikan bahawa co-curriculum sentiasa berkembang seiring dengan perubahan zaman. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahawa co-curriculum ini bukan sekadar aktiviti tambahan di sekolah, tetapi merupakan platform penting dalam membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, dan melatih murid untuk menjadi lebih berdisiplin, berkeyakinan juga berkemahiran serta mampu bekerjasama dalam satu pasukan. Akhir kata, kejayaan pelaksanaan co-curriculum tidak hanya bergantung kepada satu pihak sahaja, tetapi memerlukan kerjasama antara semua guru, murid dan juga pihak sekolah dan juga sokongan teknologi. Apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing dengan baik, maka hasrat untuk melahirkan generasi murid cemerlang, berakhlak mulia dan berdaya saing pasti akan tercapai. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.